Malaysia dibina atas persetujuan bersama dan saling menghormati antara satu sama lain. Jangan rosakkan apa yang telah dibina sekian lama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Aku ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk kembali membuka lembaran sejarah. Bukan sejarah yang direka, tetapi sejarah yang menjadi asas kepada kelahiran negara yang kita cintai hari ini. Akhir-akhir ini, semakin panas kita mendengar kenyataan yang mengatakan orang Melayu juga ialah pendatang di bumi ini. Aku ingin bertanya, jika benar orang Melayu adalah pendatang, mengapa bumi ini sejak beratus-ratus tahun dahulu dikenali sebagai Tanah Melayu? Mengapa ketika pentadbiran British, nama rasminya ialah Federation of Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu? Mengapa apabila Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung pada 16 September tahun 1963, nama negara ini ditukar kepada Malaysia yang berasal daripada akar perkataan Melayu? Malay kepada Melayu dan Sia adalah dari bahasa Latin yang bermaksud tanah atau negara. Kenapa tidak diletakkan nama lain? Jawapannya mudah. Kerana nama itu lahir daripada sejarah, tamadun dan identiti bumi ini. Itulah fakta sejarah. Tetapi aku ingin tegaskan, sejarah ini bukanlah alasan untuk mana-mana kaum memandang rendah kepada kaum yang lain. Sebaliknya, sejarah inilah yang menjadi asas kepada persefahaman antara pemimpin-pemimpin. Terdahulu ketika menuntut kemerdekaan daripada British, mereka memilih jalan rundingan. Mereka memilih jalan damai. Mereka memilih membina sebuah negara yang boleh didiami bersama oleh pelbagai kaum. Daripada persefahaman itulah lahirnya Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan inilah yang menjadi kontrak kenegaraan negara kita. Di dalamnya termaktub bahawa Islam ialah agama persekutuan, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan. Institusi Raja-Raja Melayu menjadi sebahagian daripada sistem raja berperlembagaan. Kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri Sabah serta Sarawak diperuntukkan oleh perlembagaan. Pada masa yang sama, hak dan kepentingan sah semua kaum juga dipelihara oleh perlembagaan. Inilah keseimbangan yang dipersetujui. Orang Melayu menerima pembentukan sebuah negara berbilang kaum. Masyarakat bukan Melayu pula diterima sebagai warga negara dalam kerangka perlembagaan yang sama. Tiada siapa memperoleh segala-galanya. Tiada siapa kehilangan segala-galanya. Semua pihak berkorban demi membina sebuah negara yang aman. Sebab itulah aku berpendapat bahawa selepas lebih 60 tahun negara merdeka, kita tidak sepatutnya lagi mempertikaikan asas pembinaan negara ini. Jika tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, gunakanlah saluran demokrasi. Jika berbeza pandangan politik, bahaskanlah dengan fakta. Tetapi jangan menghina agama orang lain. Jangan mempelekeh bahasa kebangsaan dan jangan menghasut kebencian antara